Okay guys, sebelumnya saya pernah tanam pokok cili guys ini. So pokok cili dia sudah berbuah. Yang hari itu ada yang sudah masak, ataupun dalam kalau bahasa Malaysia masak, kalau bahasa Indonesia itu sudah matang buahnya. Hari itu saya sudah dipetik guys. So selepas saya lihat pokok dia berjaya ditanam di kondo setinggi macam saya di sini di level 40, ketinggian 40. Saya tengok pokok cili ini boleh tumbuh dengan subur, dengan cantik begini guys. Lepas itu saya tanam lagi satu guys, yang ini. Nah, yang baru ini pun subur juga guys. Tengok guys. Wow, cantik dah. Harap yang ini juga sihat seperti pokok yang di sebelah ini. Yang lama ini sudah mengeluarkan buah. Lepas itu dia juga guys, mau mengeluarkan bunga lagi guys. Tidak nampak, tidak dapat kelihatan. Di situ. Kalau kita lihat di sini, di sini dia akan mau mengeluarkan bunga lagi guys. Ya. Harap dia terus sihat dan mengeluarkan hasil yang banyak nanti guys. Ya. Ini. Itu dia guys. Dia baru mengeluarkan bunga kecil. Belum mekar lagi ya, belum keluar lagi bunga yang mekar. Dia masih anak-anak kecil anak bunganya. Ya, lihat di sini guys. Ini yang baru. Harap yang ini juga subur, besar, mengeluarkan hasil sama seperti pokok yang ini. Terima kasih. Kalau anda suka bercocok tanam juga, like, subscribe dan komen.